Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 29/8 aku try shoot video yang kedua untuk konten di YouTube. Biasalah bila kita buat satu benda yang baru, kita jadi macam agak janggal. Tapi oleh kerana kita nak mencari sesuatu benda yang baru, kita nak belajar benda yang baru, kadang-kadang jadi macam terpaksa buat tau. Macam terpaksa buat. Kita bukan plan nak buat pun jadi terpaksa buat. Jadi macam team yang aku tengah create lah ni, aku tak plan pun. Tak langsung, tak pernah ada planning. Waktu mula-mula aku start jadi salesman dulu untuk create team. Jadi oleh kerana dengan keadaan masa, dengan tenaga kerja tu, aku rasa kalau aku seorang buat memang tak boleh. Memang tak ada dengan masa, memang tak ada dengan tenaga. Sebab apa? Tangan ada dua, kaki pun ada dua, otak ada satu je. Lepas tu dalam masa yang sama aku pun fikir, apa salahnya kalau aku cuba untuk create team. Jadi sebab tu benda ni jadi dengan keadaan tak sengaja. Macam bulan 6-7 bulan yang lepas, aku dah create satu admin. Admin aku ni dia akan standby dalam live. Setiap kali aku buat live dekat TikTok, dia akan standby dalam live. Jadi setiap customer yang komen dalam live tu, dia akan di PM customer tu lah. Dekat situ kita dapat satu teknik yang baru untuk fast response. Jadi contoh aku start live pukul 10. Bila aku start live pukul 10, kadang-kadang kita live tak sedap tau. Lebih sejam setengah, 2 jam. Jadi kita live pukul 10, tengok-tengok customer yang DM aku pukul 10 suku. Kita habis live pukul 12. Dekat situ customer dah tertunggu-tunggu. Aku pula tak suka jenis orang tertunggu-tunggu. Sama juga dengan aku pun tak suka bila aku tanya something dekat orang, kita nak kena tunggu lama baru orang tu reply. Jadi kita tak apa nak best. Jadi bila aku senang pun tak best, orang pun sama je. Jadi bila secara tak sengaja, sistem yang kita tengah buat lah ni, satu untuk fast response, dan bila customer, contoh customer chat pukul 10 suku pukul 10.20 tu dia dah boleh dapat dah apa yang dia nak. Contoh nak tengok gambar kereta ke, nak tengok video kereta, dia boleh dapat. Kalau nak tunggu aku pukul 12 pukul 12 baru dia dapat mesej daripada aku sebab lambat sikit. Jadi aku create satu admin. Permulaan aku create admin tu agak risiko lah, sebab admin yang aku buat lah kerja lah ni, di waktu tu dah zero. Kata ni 6-7 bulan yang lepas dah zero. Bila dia zero, macam mana aku nak bagi kepercayaan dekat dia supaya dia boleh handle customer, dia boleh close customer tu. Agak susah, agak mencabar lah. Jadi aku pun fikir, kalau aku tak serah tugas untuk close customer dekat dia, aku tak dan. Bila aku serah pula, jadi tak apa nak harap. Nah, waktu sebulan 2 bulan yang awal tu, aku ambil satu risiko yang agak besar untuk bagi kepercayaan. Tapi alhamdulillah, kepercayaan aku bagi tu tak sia-sia. Dalam masa 6-7 bulan yang dia buat ajar dengan aku, admin aku ni dia pun dah berjaya close, tak silap aku, dalam hampir 30 biji kereta. Tu terus dia daripada zero knowledge. Kerja dia stay dalam live, aku buat live, dia akan join. Jadi customer tu semua dia handle. Dalam masa terdekat ni pula, aku tengah train satu host live. Host live ni nama dia Sumaya. Dia pun baru start dalam 2 minggu macam tu, baru belajar buat live. Tapi Sumaya ni memang dia steady lah. Sebab apa aku tahu dia steady? Sebab dia memang dalam bidang kata dia zero knowledge. Tapi first day dia start buat live dengan aku, dia dah boleh live selama sejam lebih. Memang satu benda yang dahsyat. Sebab aku tahu dulu waktu aku mula-mula aku buat live, nak cakap 5 minit dalam live pun rasa cemuih, nak sembang 10 minit dalam live pun rasa cemuih. Tapi budak si Sumaya ni, walaupun baru start sejam dia boleh live relax je, walaupun dia duk ulang skrip yang sama. Jadi sekian untuk hari ni. Untuk next video kita tengoklah apa yang kita boleh share dengan apa semua. Assalamualaikum canggih.